Guys, hari ni saya nak pergi cari terong pipit guys. Jom ikut saya cari terong pipit. Cari apa guys? Cari terong pipit. Babi. Macam nak cuma bunga apa punya ni. Labu ni. Labu saya guys. Tak besar lagi. Aduh semak dah ni. Ni guys, terong pipit. Asal terong pipit hitam ni? Sebab dah tua yang ni ya. Okey, dah tua. Sebab tu dia ada macam bentuk lalat sikit. Tak bisa hati, bentuk lalat. Tak ada dah. Tapi tak sedap sikit lah kan makan sebab dia dah tua kan. Banyak ya pokok ubi liar kat belakang rumah ni. Nampak tu. Tapi yang pokok ubi merah sana tu yang tanam. Yang ni yang liar. Aduh. Kalau nak makan pucuk ubi tak payah jauh-jauh, belakang rumah pun dah ada. Guys, banyak ni terong pipit. Kan tu malah dah. Ni guys, banyak ni kat bawah ni. Yang kat bawah ni cantik sikit, yang kat atas tu hitam-hitam. Okay guys, banyak dah guys. Cukuplah banyak ni dah. Jom kita balik masak. Tengok guys, limai kasturi saya banyaknya buah dia. Rimbun lagi tu ha. Sukanya saya. Jom guys, kita balik masak. Tengoklah betik saya pun dah ada 2 biji guys. 3 biji guys, kecil lagi. Okay guys, bahan-bahan dia simple je. Kita ada kabileh, bawang merah, bawang putih, ada lada 1 biji. Ni terong tadi saya dah cuci, saya siap basuh, dah bersih sebersihnya. Hitam-hitam dia dah tak ada dah ya guys. Macam ni lah guys ya, kita orang masyarakat orang asli ni. Ini lauk kita sehari-harian. Tak ada lauk kan kadang kita pergi mancing. Tutup. Okey guys, saya nak panaskan kuali dulu. Bagi kuali berasap.
Kang tak berasap sekarang. Minyak yang tak masak saya masuk kang. Jadi apa pula. Okay guys, kuali dia dah berasap ya. Masukkan minyak sikit. Tunggu minyak dia masak pula. Kita masukkan tadi lah bawang putih, bawang merah. Ada ikan bilis sikit lah ada. Kacau-kacau. Bagi dia naik bau, bagi dia garing sikit guys. Dah sedap. Okay guys, bawang saya dah garing guys. Masukkan terung pipit. Baunya harum guys. Kacau-kacau. Okay guys, saya masukkan air sikit. Saya sikit bagi dia lembut sikit lah. Lembut nanti baru kita boleh perasakan aji dengan garam. Garam dan Ajinomoto ya. Okay guys, saya nak perasa dengan garam dan Ajinomoto dulu. Sikit garam. Sebab saya nak tambah belacan guys. Belacan tak boleh lupa. Ajinomoto. Kacau-kacau dulu. Dan tak air saya nak masukkan belacan. Macam tu je guys ya. Okay guys, saya nak tenyih-tenyih belacan yang ada tadi. Lagi dia hancur. Tadi saya nak campur belacan guys, saya tak ingat. Last minute baru saya ingat. Tapi saya masuk je lah. Okay guys, saya nak rasa kejap. Rasa dia pun dah okey. Rasa kebelacanannya. Okay guys, terung saya pun dah masak. Okay guys, ni terung saya tadi. Saya nak rasa dulu guys. Mantap guys. Sedap guys. Okay guys, video hari sampai ke sini je. Jumpa the next video. Bye bye.